Okey, kenangan manis tu masa kita orang baru kahwin kan bang, ingat tak? Actually kita plan nak pergi honeymoon lah. Kak cakap dengan abang ni, jomlah pergi honeymoon. Sebab masa tu lah ada apa-apa komitmen lagi kan. So tapi yang tak sangkanya dia bawa akak pergi umrah. Dia bila kita dah berkahwin kan, baru kahwin ni, macam-macam lah cabaran dia tu. Terutama sekali dari segi kewangan lah kan. Kadang-kadang bila tak cukup duit tu jadi jam lah kan, macam mana nak buat ni. Tapi berkat muafakat kami sama-sama, benda tu dapatlah diatasi lah, InsyaAllah.